Alah, tak ada hal lah kalau setakat bag golf ni. Ringan je. Kenapa bawah ni rasa tertarik sebelah? Datuk okey ke? Muka Datuk kenapa nampak pucat semacam? Baru angkat sikit. Tapi senak dia lain macam. Rupanya telur besar sebelah ni senang je nak kempis. Tapi bukan sapu minyak panas, bukan picit bagi kecut. Dulu saya buntu sangat sampai rasa macam dah tak ada harapan nak hidup normal. Saya sendiri dah lalui benda ni. Masa tu nak jalan pun saya rasa malu. Pakai seluar pun kena cari yang longgar-longgar sebab nak sorok telur tu. Paling seksa bila nak solat, masa duduk antara dua sujud tu, Tuhan je tahu betapa senaknya rasa kat bawah tu. Saya jadi pendiam, tak nak keluar jumpa kawan sebab takut orang perasan. Saya rasa down sangat, rasa macam aku muda lagi. Tapi kenapa jadi macam ni? Nak belah bahagian telur tu. Jujur saya cakap, saya memang takut. Sampailah saya faham satu cara ni. Rupanya punca dia sebab usus kita dah lemah dan penuh lendir kotor sampai angin tekan ke bawah. Jadi saya nekat cuba lendir raja. Saya niat dalam hati, ini ikhtiar aku. Aku nak hantar askar baik probiotik ni masuk untuk cuci balik kilang perut aku ni. Alhamdulillah, masuk botol kedua. Saya perasan satu perubahan besar. Bangun pagi, perut rasa ringan sangat. Bila saya cek kat bawah tu, Masya Allah, yang bengkak dan besar sebelah hari tu dah mula rata dan kempis. Nikmat dia tu, rasa macam dapat nyawa baru. Sekarang saya dah boleh berlari, boleh solat dengan tenang tanpa rasa senak lagi. Korang yang tengah alami benda yang sama macam saya, jangan simpan rahsia ni sorang-sorang. Jangan biar sampai melarat baru nak cari jalan. Klik beg kuning kat bawah sekarang. Saya nak kongsi harga promo supaya korang pun boleh rasa nikmat bebas macam yang saya rasa hari ni.